Nampak abang ni, dia tolong dia Sat. Dia nak pergi mana tau. Driver bang? Ha? Kedai kat mana? Minyak hitam ni. Kedai mana? Kedai yang Cemara. Cemara? Minyak pura. Ha. Minyak hitam ni. Oh, minyak tabi. Dekat apa ni dekat camp ah. Ha, okey, jom. Saya kita tolong abang ni. Okey, jom. Saya tengok abang ni dia tolak dari tadi. Okey, Sat. Tapi kalau hampa yang nak tahu cara towing yang betul kan. Okey, berada ni. Kalau hampa nak tahu cara towing yang betul. Okey, bila nak towing, kaki letak kat tempat pemijat belakang. Lepas tu lutut bagi straight. Straight yang. So ni cara towing bagi kaki tak letih. Cikgu dah biasa towing motor jauh, kaki tak lenguh. Tapi make sure kaki straight lah. Lepas tu follow je pergerakan motor. Okay. Hop. Abang ni dipermudahkan urusan. Dia kata minyak hitam habis. Minyak ada, minyak hitam habis. Taman Cemara. Ada hikmah, kita tolong dulu. Mungkin kita di Bagaimana bang? Abang nak pergi mana? Abang tiba-tiba break. Macam hal. Okey, nak sampai sikit. Hari sampai, kita boleh teruskan perjalanan kita. Dulu cikgu biasa kok kena macam ni, tapi tak ada orang tolong. Kalau nasib macam tu kan, sebab lah stesen minyak dekat kan. Okey, dekat lah. Okay, alright. Oh, dari situ. Okey. Accident, ya Allah. Accident lah pula. Ni kedai ni No, accident lah pula. Sorry. Okay. Kita tolak. Okay. Alright. Okay. Alright now. Okay, selesai. Jom kita teruskan perjalanan.